Yang berhormat Datuk Syamsul Kahar bin Mat Dani, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pelajaran dan Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Sembilan Daerah Khusus. Yang berbahagia Puan Hajah Norulia binti Muhammad Suhaidi, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Islah bin Ismail, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Yang berusaha Tuan Haji Sabudin bin Haji Sani, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir. Yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Sabudin bin Abdullah, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir, Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Zon Selatan, guru-guru dan kaki tangan Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir, ahli-ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru, ibu bapa, para pelajar yang diraikan, dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Majlis terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Syamsul Kahar bin Mat Dani serta semua tetamu jemputan ke Majlis Graduasi Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir tahun 2011. Hadirin yang dihormati sekalian, anak sembilang, makan umpan, anak haruan, anak kerisi, selamat datang kami ucapkan kepada Tuan ke Majlis Graduasi. Awal bismillah, pembuka kata, salam diberi, pemanis bicara. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Sabudin bin Haji Sani, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pengetua Majlis Yang Berhormat Datuk Syamsul Kahar bin Muhammad Dani, Pengerusi Jabatan Kuasa Bertindak Pelajaran dan Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Sembilan Daerah Khusus. Bahagia Puan Hajah Norulia binti Muhammad Suhaidi, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Kementerian Pelajaran Malaysia. Tuan Haji Muhammad Islah bin Ismail, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan Daerah Khusus. Tuan Haji Ahmad Sabudin bin Abdullah, yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir serta jawatan kuasa yang sempat hadir pada pagi ini. Rakan-rakan Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Zon Selatan, selamat datang. Guru-guru, kanan, guru-guru, kaki tangan Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir, adik-adik jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru, ibu bapa, para pelajar yang diraikan, hadirin hadirat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pertamanya ingin saya lapaskan rasa syukur kepada Allah SWT dengan izinnya dapat kita berkumpul pagi ini semata-mata dengan tujuan untuk meraihkan kejayaan anak-anak kita dalam peperiksaan SPM tahun 2010 lepas. Ingin saya maklumkan di sini dengan rasa rendah hati, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir telah mencipta sejarah bagi sekali dengan peningkatan grade peratus sekolah dalam peperiksaan SPM tahun 2010 daripada 0.97 pada tahun 2009 kepada 0.89 pada tahun 2019. Bukan setakat grade peratus sekolah bertambah baik, malah kualiti pelajar-pelajar yang kita lahirkan pun alhamdulillah meningkat baik. Kerana pada tahun 2009 kita hanya dapat melahirkan 2 orang saja pelajar yang straight A plus. Tapi alhamdulillah pada tahun lepas kita dapat melahirkan 16 orang pelajar straight A plus.
Dan jumlah yang memperolehi straight A ataupun semua mata pelajaran A telah meningkat, iaitu seramai 159 orang. Ini mewakili 60% daripada 266 orang calon. Tahniah, syabas, saya ucapkan. Sekolah merasa amat berbangga apabila salah seorang pelajar yang dikelompokkan dalam cemerlang di antara cemerlang itu di seluruh Malaysia, iaitu Muhammad Putra Farid Iskandar, telah disahkan sebagai pelajar dalam ranking pertama di Malaysia. Ini satu sejarah. Saya harap yang untuk pengetahuan yang berhormat Datuk, pada pagi ini kita bawa anak-anak yang Form 5 tahun ini yang akan pada periksa SPM 2011. Saya kira ramai lagi Muhammad Farid Iskandar akan lahir daripada sekolah menengah sains Pokok. Kalau boleh 10, 15 terbaik di Indonesia itu 15 itu daripada Seremban semuanya. Boleh atau tidak? InsyaAllah kita berusaha, ya? Tidak ada perkara yang mustahil untuk kita capai. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, saya berharap para pelajar keluaran SASA ini untuk makluman hadirin sekalian, walaupun nama kita tak tukar sekolah menengah sains untuk Melawai, tapi akronim dia itu masih kita lagi menggunakan SASA. A itu ada Melawai, ya? Jadi jangan risau, ada setengah suara-suara mengatakan nama tukar dan sebagainya, tapi kita meningkatkan, memperbaiki dari semasa ke semasa, ya? Jadi saya berharap para pelajar keluaran SASA ini akan berjaya mendapat tawaran beasiswa seterusnya menyambut pelajaran di luar negara. Ini harapan kita, dan saya percaya dan saya yakin, ya, majoriti di antara mereka akan meninggalkan negara untuk belajar, mendapatkan ilmu di luar negara, dan kemudian insyaAllah balik ke negara kita ini untuk mendapatkan hikmat bakti kepada masyarakat. Itu harapan kita. Tapi kepada anak-anak yang dah lulus periksa dengan cemerlang, ingat bahawa sebenarnya dalam hidup ini banyak lagi cabaran. Banyak lagi cabaran, onak dan duri yang perlu kita tempuh untuk mencapai tahap kejayaan yang sebenar dalam kata yang sebenarnya lah dalam hidup kita ini, ya. Bukan setakat lulusan cemerlang dalam SPM itu adalah titik permulaan. Jangan cemerlang hanya setakat SPM, pastikan kamu terus cemerlang. Apabila sampai di universiti, pastikan bukan second class, bukan third class degree kamu, tapi adalah first class di universiti nanti. Seterusnya, jangan takkan berhenti pada first degree. Pastikan terus menuntut ilmu selagi izinkan Tuhan sehingga mereka tertinggi, dan diharapkan sehingga mereka berkuasa. Saya berharap, kami berharap pada SASA akan ramai saintis-saintis negara ini akan lahir daripada sekolah sains untuk Melawai, insyaAllah. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan, ada orang berkata bahawa sekolah sains untuk Melawai ini hebat dalam akademik, ya, tak apa. Tapi perlu saya tegaskan di sini, nanti saya akan bacakan satu persatu contoh bahawa kenyataan itu adalah tidak benar. Salah satu contoh yang terdekat sekali, anak-anak saya bahagian Cak Lempong ini telah menjuarai pertandingan peringkat kebangsaan Cak Lempong Melayu dan Datuk. Itu baru satu, ya. Yang kedua, dengan sebut satu-satu. Salah seorang pelajar saya, kalau saya sebutkan di sini, Muhammad Abidudin. Dalam pertandingan golf peringkat Negeri Sembilan, naik Johan, dan mewakili Negeri Sembilan ke peringkat MSN kebangsaan dapat 23 dan akan mewakili Malaysia peringkat antarabangsa di Singapura. Nak lagi bukti? Yang ketiga, ya, lagi seorang putera saya, Ahmad Radin bin Cik Johan, dalam pertandingan bowling. Johan individu dan berpasukan Negeri Sembilan
dan bertanding kepada kebangsaan. Kau sudah boleh sudah menari pula. Dia budak lelaki bukan sekadar belajar, dia menari boleh tak? Jadi menari, pantun, hoki, kawat kaki, banyak lagi. Tak perlulah saya sebutkan di sini. Jadi maknanya bukan kita konsentrate untuk tadi. Kita ramai tenaga-tenaga pakar yang mahir di sekolah ini yang boleh melatih anak tuan-tuan dan perempuan, dan kita saja dedahkan pada mereka kegiatan pokok supaya mereka apa yang dihasilkan dalam musabah pendidikan kebangsaan itu tercapai. Tapi kalau melihat tarian pelajar lelaki ini dengan samakan tarian pelajar perempuan, dan saya tanda juga lah anak pengajar selalu sangat itu bahaya juga. Jadi insyaAllah semua itu ada, bukan setakat akademik, malah kegiatan pokok itu kita penuhi. Baik, yang bermakna itu tuan-tuan dan perempuan, saya nak baca tanda ini. Saya suka sebut apa yang saya ingat. Saya mengambil kesempatan di sini sudah pasti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada khususnya kepada rakan-rakan guru saya yang telah mendidik anak-anak ini dengan bersungguh-sungguh tanpa mengenal. Saya pun yakin dan percaya berdasarkan pengalaman yang telah membawa sekolah dengan sains berpegawai ini di puncak peringkat kebangsaan yang tertera di paper di akhbar selama 2 tahun berturut-turut, akan terus menambah bakti, akan terus mendidik dengan matlamat untuk menjulang anak tuan-tuan perempuan dalam pelaksanaan SPM, insyaAllah. Di samping itu, bagi pihak mentadbir sekolah menengah sains dan pegawai, saya ingin mengambil kesempatan di sini sudah tentu kepada bahagian sekolah bersama penuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Mulia, wakil sekolah bersama penuh yang hadir pada pagi ini. Terima kasih kepada Tuan Haji Aisyah, wakil daripada Jabatan Pelajar Negeri Sembilan, Izzat, dari PPD Seremban, yang memainkan peranan bersama dalam menentukan kejayaan anak-anak pelajar di sekolah ini. Tak lupa juga kepada YDP PPD. Saya nak bisikan dia, kalau anak-anak tahun ini berjaya dengan lebih hebat mengatasi, memecahkan rekod senior daripada tahun 2010 ini, kita akan buat graduasi di PWTC juga. Tak ada salahnya, kita memberi pengiraman kita pada tempat. Saya perhatikan bahawa kecemerlangan itu bukan sedang terjadi. Untuk mengetahui hadirin sekalian yang berhormat, kalau sekolah di bawah Kementerian Pelajaran hanya berupa sekolah saja, dan hanya sekolah menengah sains itu menamai saja yang grade purata di bawah pada 1. Tidak ada sekolah lain di bawah Kementerian Pelajaran. Ini bukan jalan dalam usaha, dan sudah pasti suatu bentuk tenaga, paduan tenaga semua pihak untuk mencapai. Itu sebabnya kami berbeda setiap kali selepas daripada periksaan keputusan dikeluarkan, maka banyaklah surat-surat permohonan untuk melawat ke Sasa, daripada utara, daripada selatan, daripada Kota Kinabalu. Semua sekolah sama penuh nak datang melihat bagaimana Sasa mencapai kejayaan. Saya beritahu guru saya benarkan mereka datang, tapi kena bayar dan makan begitu. Sekolah ada duit. Kalau 50 rombongan datang, satu rombongan 100 dia dah apa? Duit perniagaan memang tak ada pada dia. Itu kita sebut juga kadang-kadang atap di sekolah itu lubang kaki, kita mengadu pada dia ini. Duit tak ada, atap bocor. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya tak ingin bercakap panjang bagi sekalian. Saya mengambil kesempatan di sini mengucapkan terima kasih kepada Datuk kami berkaya Datuk mempunyai program yang terlepas, tapi atas rasa tanggungjawab, atas sama-sama dan melanggengkan kejayaan pada ini Datuk meluangkan waktu pada pagi ini untuk bersama kita. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat menjadikan majlis ini. Terima kasih kepada rakan-rakan guru lagi sekali, dan tak lupa ucapan paling istimewa kepada anak-anak lulusan 2010
tahniah, syabas dan selamat berjaya dalam hidup ini. Jadi segala kekurangan yang mungkin jumpa dalam majlis ini, saya bagi pihak Jabatan Kuasa minta maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Sabuddin bin Haji Sani atas ucapan itu tadi. Hadirin sekalian, seterusnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Syamsul Kahar bin Mat Deli, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan merangkap pengerusi Jabatan Kuasa Pelajaran dan Pendidikan Tinggi di Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan majlis graduasi Sekolah Menengah Sains Tuanku Menawi bagi tahun 2011 dengan segala hormatnya. Silakan. Selama 2 tahun berturut-turut, alhamdulillah sampai hari ini akan terus seperti ini. Wassalamualaikum Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang hadir pada pagi ini. Salam sejahtera, Terima kasih salam perpaduan, buat graduasi, salam hebat, salam satu Malaysia. Bentuk tenaga paduan tenaga semua pihak. Yang seperti saudara dalam majlis daripada Kota Kinabalu, sekolah semua yang seperti Tuan Hajah bagaimana Surya bin Muhammad Syuhaili, saya terima kasih Kepala Lembaga Bahagian Urusan Sekolah dari Pemuda Islamabad dan Keras Rasakan Jawa bersama kita. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam majlis ini. Terima kasih kepada rakan-rakan guru dan Haji Muhammad Isa bin Ismail, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Yang saya hormati sahabat saya Tuan Haji Sabuddin bin Haji Sani, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tuanku Menawi. Yang saya hormati Tuan Haji Ahmad Sahabuddin bin Abdullah, yang di-Ketua PIBD Sekolah Menengah Sains Tuanku Menawi. Yang saya hormati barisan pengetua Sekolah Asrama Penuh Zon Selatan, guru-guru cemerlang dan kaki tangan Sekolah Menengah Sains Tuanku Menawi, barisan ahli jawatan kuasa PIBD Sekolah Menengah Sains Tuanku Menawi, ibu bapa cemerlang, para pelajar cemerlang yang dirahmati, hadirin hadirat yang saya hormati dan juga yang saya kasih sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, pada pagi yang begitu tenang, yang begitu bahagia ini, pertamanya, alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengangkat setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izin taufik dan hidayahnya dapat saya hadir bersama-sama dengan tuan-tuan, para pendidik serta anak-anak yang cemerlang dalam program majlis graduasi kali ke-8 SASA Sekolah Menengah Sains Tuanku Menawi bagi kali ke-8 untuk tahun 2011 ini. Di atas jemputan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuan Pengetua dan kepimpinan SASA kerana sudi menyebut saya. Dan oleh atas komitmen dan sokongan saya, pada pagi ini saya ada 3 program. Saya batalkan 3 program saya setelah pagi ini. Bersama-sama sebagai wakil kerajaan negeri, sebagai sokongan pagi. Ya, lebih-lebih lagi sekolah ini adalah sekolah yang terbaik dalam Malaysia. Dapat dan saya berucapkan. Dan apatah lagi pula, satu lorong, satu kampung main sama dalam somak dengan saya. Hari ini menjadi pengetua sekolah yang terbaik di Malaysia ini. Saya tak boleh enak ya, orang kampung di mana-mana saja. Kalau pemimpin yang lahir ada anak kampung, ada orang tempatan. Kalau kita berjemput,
Inilah ya komitmen kita. Kita bangga bersama, bukan saja kepada pengetuanya, tetapi kepada para pendidik, lebih-lebih lagi kepada pelajar yang amat cemerlang di negara ini. Tetapi bersama-sama memberi sokongan. Ya. Dan juga saya mengucapkan bagi pihak kerajaan Negeri Sembilan, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada SASER kerana setiap tahun, ya, dah masuk tahun ke-8 pada tahun ini mengadakan majlis graduasi. Dan tahniah lebih awal kepada saya di atas kejayaan yang amat cemerlang Sekolah Sains Seremban ini dengan grade purata yang terbaik, yaitu 0.89. Ini adalah rekod dalam negara kita. Alhamdulillah, dengan adanya 7 buah sekolah berasrama penuh di Negeri Sembilan, ia secara tidak langsung telah menjadi penaik semangat kepada pemangkin di atas kejayaan yang keputusan peperiksaan utama, yaitu UPSR, PMR dan juga SPM yang di Negeri Sembilan. Alhamdulillah, dengan dedikasi perancangan yang kerjasama para pendidik, sokongan kepada PIBD, ya, pada hari ini alhamdulillah Negeri Sembilan sudah 6 tahun berturut-turut meningkat dalam keputusan UPSR, PMR dan juga SPM. Dan pada tahun ini ramai 620 orang mendapat A, ya, straight A. Dan daripada sekolah menengah harian biasa, ya, daripada 620 itu 293 orang adalah daripada sekolah menengah harian biasa. Bakinya adalah daripada anak-anak kita daripada 7 sekolah asrama penuh, kecuali Sains Rembau, saya rasa belum lagi SPM. Begitu juga yang dapat super distinction A+, ya, cemerlang tertinggi. Tahun lepas, tahun 2009 di Negeri Sembilan, 15 orang mendapat straight A+ ataupun cemerlang tertinggi. Dan alhamdulillah, ya, pada tahun 2010 di Negeri Sembilan, 44 orang pelajar mendapat A+ ataupun cemerlang tertinggi. Dan sebagaimana yang saya katakan, kejayaan saudara-saudara anak-anak daripada sekolah asrama penuh ini, daripada 44 orang yang mendapat cemerlang tertinggi itu, 23 orang adalah daripada sekolah harian biasa di Negeri Sembilan. Inilah kejayaan-kejayaan. Mudah-mudahan yang keputusan cemerlang ini, lebih-lebih lagi Sains Seremban begitu semerbak, begitu wangi di seluruh negara pada hari ini. Sudah 2 tahun berturut-turut cemerlang menjadi sekolah yang begitu cemerlang, yang terbaik sekali. Dan pada tahun ini yang terbaik adalah, ya, pelajar yang terbaik adalah daripada sekolah Sains Tunku Menawai sendiri. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Jadi izinkan saya baca teks ucapan, ya, pada pagi ini untuk menyampaikan hasrat, ya, para pendidik dan juga kerajaan negeri kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati sekalian. Saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada jawatan kuasa Majlis Graduasi kali ke-8 Sekolah Menengah Sains Tunku Menawai ataupun SASER yang telah bertembus lumus memastikan majlis penganugerahan tahunan yang bilang-bilang ini berlangsung dengan jaya. Saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan syabas dan tinggi-tinggi tahniah kepada semua penerima anugerah hari ini yang telah berjaya mencipta sejarah baru dalam dari kegemilangan akademik SASER. Jadi bila saya datang, ada yang malis sebab saya ni jarang guna baca buku teks, teks ucapan dalam mana-mana majlis, tak sedap lah, ya. Sedap lagi open speech, ya. Bila ada, saya mesti ada ingat sesuatu. Saya lupa tadi. Bukan saja di sini cemerlang, tempat The Mines Wonderland ini merupakan di hotel 6 bintang dan ini paling berprestij sekali. Saya ingat apa yang saya tahu, sekolah SASER ataupun Tunku Menawai inilah pertama kali mengadakan graduasi, ya, di The Mines Wonderland. Tahniah ucapkanlah kepada sekolah dan juga PIBD. Memang tempat dengan kejayaan saudara-saudara. Inilah tempat orang yang terbaik, yang cemerlang sekali di negara kita. Ada The Mines 6 bintang.
Yang paling murah sekali hotel di sini 600 orang semalam. Ya. Kata nak masuk kita datang ini. Ya. Atas kejayaan, kecemerlangan hadir bersama-sama. Ini rekod dalam perkara. Ya. Tahun depan kalau nak buat di BWTC itu boleh dapat Islam sebab nama punya. Kita ada ni kerana apa? Ya. Kalau nak buat di BWTC besok boleh buat di sana. Ya, saya boleh minta diskaun. Ya. Kepada jabatan awal. Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan perempuan yang sekalian, saya dipahamkan bahawa ya, pencapaian dalam SPM 2010 yang lepas adalah antara keputusan SPM yang terbaik pernah dicatatkan oleh SASER. Daripada 266 orang calon SASER yang menduduki SPM pada tahun lepas, seramai 159 orang calon atau hampir 60% telah mencapai semua A dalam SPM dan 16 daripadanya memperoleh A+ ataupun cemerlang tertinggi atau super distinction dalam semua subjek yang diambil. Tahniah dan sabar saya ucapkan. Bilangan calon SASER yang memperoleh semua cemerlang tertinggi tersebut telah menyumbang sebanyak 47% kepada jumlah calon semua A+ ataupun cemerlang tertinggi di seluruh Negeri Sembilan dalam SPM 2010. SASER turut menerima pengiktirafan berganda apabila salah seorang calon cemerlang SASER, Saudara Muhammad Farid Putra Iskandar, telah dinobatkan sebagai pelajar terbaik SPM 2010 tingkat kebangsaan dalam satu majlis di Putrajaya baru-baru ini. Saya turut diberitahu bahawa 2 orang calon SPM 2010 dari SASER telah mendapat tawaran tajaan daripada Badan Koprat untuk melanjutkan pelajaran dalam berbagai jurusan sebelum keputusan SPM diumumkan. Syabas dan tahniah. Moga majlis umpama ini akan menyuntik motivasi kepada para penerima anugerah untuk terus melangkah kecemerlangan pada masa hadapan. Tidak lupa juga ucapan tahniah kepada para ibu bapa yang menjadi pendorong dan tulang belakang kepada kejayaan cemerlang anak-anak hari ini. Saya percaya ibu bapa yang berada di hadapan saya pada hari ini merupakan kumpulan ibu bapa cemerlang yang komited dan sanggup berkorban demi kecemerlangan anak-anak. Sebagai ibu bapa, kita bukan saja berusaha memastikan kejayaan mereka dalam bidang pelajaran, bahkan tidak putus-putus memohon doa dan restu daripada Allah SWT agar anak-anak kita beroleh kejayaan dan kebahagiaan yang berkekalan dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, setinggi-tinggi penghargaan saya tunjukkan kepada seluruh tenaga pendidik SASER di bawah pimpinan Pengetua yang cemerlang Tuan Haji Sabudin bin Sani. Saya ucapkan selamat dan tahniah kepada para pendidik kita yang cemerlang yang dalam dedikasi dan akhirnya melahirkan pelajar-pelajar yang begitu cemerlang sekali. Saya amat maklum bahawa tugas para pendidik, terutamanya pada era pasca maklumat ini, semakin hari semakin mencabar. Para pendidik bukan saja perlu menguasai berbagai ilmu dan kemahiran terkini, malahan perlu menajamkan daya kreativiti demi memenangi perhatian murid-murid di sekolah. Pencapaian cemerlang yang telah dicatatkan oleh anak-anak didik SASER dalam SPM beberapa tahun terakhir membuktikan bahawa para pendidik SASER sudah berada di landasan yang cemerlang. Namun usaha dan tekad harus terus diperbaharui dan ditingkatkan demi memastikan kelangsungan kecemerlangan tersebut. Saya amat yakin dan percaya bahawa pengumuman Sekolah Menengah Sains Teguh Menawen sebagai sekolah terbaik di peringkat kebangsaan selama 2 tahun berturut-turut oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
sejurus selepas keputusan SPM 2010 diumumkan. Pastinya bukan sahaja menggembirakan seluruh anak negeri Sembilan, malahan seluruh keluarga dan kerabat diraja negeri beradat ini. Bagi pihak kerajaan Negeri Sembilan, saya turut berasa bangga dan bersyukur dengan kejayaan demi kejayaan yang ditempa oleh sekolah ini. Sesungguhnya kerajaan Negeri Sembilan amat prihatin dan mengambil berat tentang perkembangan dan keperluan sekolah-sekolah di negeri ini. Berbagai bentuk sokongan dan bantuan telah diulurkan demi memastikan aspirasi dan wawasan pelajaran anak-anak negeri maupun anak-anak yang belajar semuanya di sekolah di Negeri Sembilan yang menuntut menjadi kenyataan. Pihak kerajaan negeri juga sangat komited terhadap usaha-usaha memajukan dan meningkatkan tahap dan kualiti pendidikan di negeri ini, kerana kita percaya hanya melalui peningkatan kualiti pendidikan sahaja yang modal insan cemerlang dapat dilahirkan dan seterusnya berupaya memacu Negeri Sembilan yang misi Negeri Sembilan menjadi negeri maju pada tahun 2020. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormat sekalian, dasar pelajaran Negeri Sembilan ialah yang di bawah pimpinan Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan ialah ingin menjadikan Negeri Sembilan lembah ilmu. Dengan kejayaan demi kejayaan ini, alhamdulillah dalam tempoh 4-5 tahun yang terakhir ini dengan prestasi pencapaian yang begitu cemerlang, ya, Negeri Sembilan telah menduduki di peringkat kebangsaan antara 5 yang terbaik di Malaysia ini. Ini kejayaan yang telah dicapai. Jadi kerajaan Negeri Sembilan setiap tahun menjadikan agenda pendidikan sebagai agenda utama untuk meneruskan kecemerlangan pendidikan di negara. Bagaimana kita sedia maklum, negara kita dibangunkan, kita baru 54 tahun merdeka. Begitu muda lagi kita mengurus, kita mentadbir, kita membangunkan negara kita. Ya, jadi alhamdulillah dengan pencapaian pengurusan misi-misi dan juga dasar pelajaran yang begitu jelas, ya, yang begitu baik, hari ini alhamdulillah intelektual teknokrat, ya, begitu ramai kita lahirkan di negara ini. Itulah matlamat kerajaan Negeri Sembilan sendiri ingin menjadikan Negeri Sembilan lembah ilmu. Alhamdulillah sebagai satu pemangkin kepada The Greater Kuala Lumpur, ya, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pelajaran telah membina, ya, lembah ilmu. Akan jadi insyaAllah beberapa tahun lagi bandaraya ilmu di Negeri Sembilan, iaitu daripada jajaran Mantin, ya, sampai ke nilai yang dipelopori oleh USIS, Universiti Sains Islam Malaysia, dan juga pusat-pusat pengajian tinggi, ya, di sekitar Labu sampai ke Enstek dan juga beberapa pusat pengajian universiti college, universiti swasta akan dibangunkan. Sebab kerajaan Negeri Sembilan hampir membelajarkan, ya, kerajaan Negeri Sembilan sendiri untuk memberi sokongan kepada sekolah-sekolah di seluruh Negeri Sembilan dan juga program-program yang dibuat oleh Jabatan Pelajaran, PPD dan sekolah-sekolah. 14 juta setiap tahun diperuntukkan oleh kerajaan Negeri Sembilan untuk membangunkan pendidikan di Negeri Sembilan. Tak cukup dengan itu juga, sebagai rangsangan dan juga dorongan kepada anak-anak Negeri Sembilan di IPTA, ya, tiap-tiap tahun dia melalui Yayasan Negeri Sembilan, kerajaan negeri memberi anugerah kepada pelajar-pelajar daripada Negeri Sembilan, anak-anak Negeri Sembilan yang mendapat ijazah kelas pertama, yang dimulakan pada 2006. 4 orang sahaja di seluruh Malaysia ini anak Negeri Sembilan yang mendapat ijazah kelas pertama dibagi ganjaran oleh kerajaan Negeri Sembilan sebanyak 25,000 seorang. Kemudian pada tahun 2009, ya, 2009 atau 2008, ya, seramai 89 telah melonjak. Oh, banyak tu kalau nak bagi 25,000. Jadi kita bagi 10,000. Dan pada tahun lepas, dengan usaha-usaha yang dibuat oleh semua pihak melalui perbadan Yayasan Negeri Sembilan dan juga Persatuan Mahasiswa, ya, di seluruh negara, dan amat cemerlang sekali, ya, pelajar-pelajar anak-anak Negeri Sembilan seramai
135 orang yang mendapat ijazah kelas pertama. Ini amat cemerlang sekali. Inilah usaha yang dibuat oleh kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat besar. Di Negeri Sembilan ada 7 sekolah berasrama penuh. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, sudah semestinya kejayaan saudara-saudara sebagai anak emas, anak yang terpilih ya di negara kita ini, oleh karena kejayaan yang cemerlang, dia menjadi penunjuk semangat kepada rakan-rakan pelajar-pelajar lain ya di Negeri Sembilan untuk terus berjaya. Alhamdulillah 6 tahun berturut-turut, dan saya yakin apabila UPSR kita pada tahun ini di Negeri Sembilan 2,324 orang mendapat ilmu ini, 1,841 orang mendapat 8A di PMR, 620. Jadi kalau kita lihat program perancangan pembangunan pengurusan kecemerlangan dan juga kualiti di Negeri Sembilan, hingga di peringkat asas sekali, di peringkat UPSR kita telah melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang, maka proses itu akan berterusan. PMR yang juga akan cemerlang, SPM yang juga akan cemerlang, dan inilah yang terus dibuat oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan untuk memastikan ya, dasar kerajaan Negeri Sembilan untuk menjadikan lembah ilmu, mengeluarkan ilmuwan intelektual, anak-anak ya, pelajar-pelajar yang cemerlang ini akan dapat kita menjadi realiti. Itulah harapan kerajaan Negeri Sembilan, dan kita terus-menerus ya, menyokong apa juga usaha yang dibuat ya oleh Jabatan Pelajaran, anugerah demi anugerah, ya, berbagai anugerah dibuat ya di peringkat Negeri Sembilan, dan saya maklum ya, dalam penganugerahan yang dibagi oleh Jabatan Pelajaran, yang diurus oleh Jabatan Pelajaran, maka begitu terselah sekali ya. Selain daripada sekolah harian biasa, rata-rata anak-anak kita ya daripada sekolah berasrama penuh ini yang mendominasi ya apa juga kejayaan baik di segi akademik, malahan juga kurikulum di Negeri Sembilan. Jadi syabas dan tahniah saya ucapkan. Itu berjaya sekali saudara-saudara dan juga anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini ya, kita yang ada ini sudah tentulah bersyukur, alhamdulillah 54 tahun negara kita aman, negara kita selamat, negara kita sejahtera. Dan pada hari ini di bawah gagasan Satu Malaysia yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang menekankan kepada konsep perpaduan Satu Malaysia, iaitu perpaduan rakyat berbilang kaum dalam negara kita. Jadi pada hari ini sudah tentulah kita lah yang menggalas tanggungjawab yang untuk menentukan kita meninggalkan sebuah negara yang aman, sebuah negara yang selamat, sebuah negara yang maju, sebuah negara yang cemerlang, sesuai dengan upayaan kebolehan anak-anak yang kita lahirkan melalui institusi pendidikan yang cemerlang pada hari ini. Ibu bapa cemerlang, pelajar-pelajar cemerlang, anak-anak kita inilah yang akan menjadi pewaris kepimpinan yang akan menerus membawa kecemerlangan Malaysia yang terbilang, yang akan menghadapi 1001 cabaran. Jadi selain daripada kita fokus kepada pencapaian akademik, kita juga nak fokus tentang pemantapan jati diri dan juga kenegaraan, di samping penekanan nilai-nilai moral, nilai-nilai murni, akhlak yang baik, nilai yang baik, pegangan agama yang mantap. Kita dapat membuat perbandingan. Ini memang menjadi trust kepada dasar pembangunan perdana ya, Kementerian Pelajaran. Kita nak melahirkan anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang seimbang, ya, cemerlang akademiknya, cemerlang sosialnya, dan pada masa yang sama mempunyai semangat yang luhur, semangat yang tulus, yang ikhlas, mempunyai semangat jati diri, kenegaraan, sayang, tahu latar belakang sosio dan juga budaya masyarakat ini untuk memastikan negara kita ini terus cemerlang. Jadi landasan utamanya ialah 54 tahun kita mengurus kejayaan negara kita melalui ilmu dan juga kestabilan politik, ekonomi, sosial telah dapat kita bangunkan. Alhamdulillah ya, dalam keadaan kita dulu 80% miskin. Ya, kita tak ada pelajaran pada tahun 57. Orang Melayu tahun 57 paling hebat sekalipun jadi kerani dan jadi cikgu. Tapi selepas kita merdeka, kita mengurus, kita membangunkan modal insan.
melalui pelajaran, alhamdulillah kita telah dapat melahirkan anak-anak yang cemerlang, terus cemerlang, dan terus cemerlang hinggalah pada hari ini. Dan hari ini kita berada meraihkan anak-anak kita yang amat cemerlang dari sekolah menengah Kampung Menawai ataupun Sasa Seremban. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penerima anugerah khasnya dan seluruh warga sekolah menengah Sains Kampung Menawai atas kejayaan menganjurkan majlis graduasi kali yang ke-8 yang bilang gemilang pada pagi ini. Saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada pimpinan PIBD di atas segala usaha. Tahniah juga kepada ibu bapa yang memberi sokongan padu. Sesungguhnya walaupun sekolah ini amat cemerlang, tanpa sokongan, tanpa kerjasama daripada ibu bapa cemerlang, tidak mungkin kecemerlangan ini dapat kita atasi, dapat kita capai sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Tahniah khusus saya juga kepada pemertua dan juga sekali lagi kepada semua guru-guru sekolah Kampung Menawai ataupun Sasa yang amat cemerlang sekali. Bukan senang tuan-tuan untuk mendapat grade purata sekolah di bawah 1 ini 0.89 ini memang amat istimewa, amat cemerlang sekali. Jadi kepada guru dan juga kepada pelajar saya ucapkan syabas, tahniah dan juga selamat maju jaya. Saya berdoa moga-moga semoga Sasa akan terus mengekalkan kecemerlangan, kegemilangan dan keterbilangan pada masa hadapan, insya-Allah. Syabas dan tahniah dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan majlis graduasi Sasa pada tahun 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Syamsul Kahar bin Mat Deni, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri, merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak, Pelajaran dan Pendidikan Tinggi Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus atas kesudian menyampaikan ucapan dan merasmikan Majlis Graduasi Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Munawir tahun 2011. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan persembahan multimedia dan persembahan cat lempung daripada pelajar-pelajar Sasa. Dipersilakan.
Majlis diteruskan dengan acara penyampaian sijil graduasi kepada para graduan Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir yang telah mencatat sejarah dalam peperiksaan SPM tahun 2010 hingga mentahtakan sasa untuk kali kelima berturut-turut dalam kalangan sekolah-sekolah berasrama penuh.
pencapaian semalam dalam SPM. Majlis pada hari ini juga turut memberikan anugerah khas kepada putra-putra sastra yang semalam dalam kepimpinan akademik co-curricular, anugerah Certifikat Kedua dan juga anugerah Wira Sastra. Anugerah co-curricular dianugerahkan kepada individu yang aktif dalam bidang co-curricular, mempunyai daya saing yang tinggi, menjadikan ayat tambatan yang menjulang nama sekolah ke peringkat yang lebih tinggi. Penerima anugerah ini juga memperoleh keputusan 9K dalam SPM 2010. Selain pencapaian itu, beliau juga merangkul kejohanan bola balik daerah Serman Selatan, kejohanan lagi SPB 10 peringkat kebangsaan, kejohanan lagi majukan sekolah negeri 9, dan kejohanan lagi KDB 10, kejohanan olahraga majukan sekolah daerah Serman Utara. Beliau juga merupakan ketua Dewan pengawas sekolah dan juga penolong setiausaha kelab akademik. Penerima anugerah ini adalah saudara Muhammad Ali bin Tia. Beliau juga telah berjaya memperoleh keputusan untuk dalam Sidang Pelajaran Malaysia dan merupakan Ketua Umum tahun 2010. Penerima anugerah keputusan tahun 2010 ialah saudara Muhammad Afiq bin Nur Al-Jad. Selain itu, beliau juga memperoleh pencapaian berikut. Penerima anugerah semua ditambah peperiksaan akhir tahun 2009, pelajar terbaik subjek matematik tambahan, fizik, kimia, sejarah, ISC dan pendidikan Islam tahun 2009, meraih tingkat emas dalam International Competition Assessment for School, Johan Individu dan Johan Berpasukan kuis teknik tambahan peringkat negeri, memperoleh distinction kuis kimia kebangsaan, tempat ke-9 pertandingan fizik kebangsaan. Beliau juga merupakan guru modal matematik tambahan, matematik modern, kimia, fizik, biologi dan bahasa Inggeris. Beliau juga merupakan pelajar serta pertama dalam kalangan pelajar paling cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun 2010. Adalah pelajar terbaik bagi subjek matematik tambahan, matematik modern, kimia, fizik, sejarah dan English for Science and Technology. Anugerah Wira Sastra. Anugerah ini diberikan kepada individu atau pasukan sekolah yang berjaya meraih pencapaian di peringkat kebangsaan. Penerima anugerah Wira Sastra tahun 2010 telah berjaya mendapat 10 A+ dalam peperiksaan SPM tahun 2010
dalam International Competition Assessment for School bagi subjek Matematik dan Sains. Johan individu dan Johan memasukkan kuis matematik tambahan peringkat negeri, memperoleh distinction kuis kimia kebangsaan anjuran Institut Kimia Kebangsaan, tempat ke-9 pertandingan fizik kebangsaan, dan tempat pertama dalam kalangan pelajar paling cemerlang dalam peserta KSPM tahun 2000. Penerima anugerah akademik terbaik dan anugerah Wira Sastra adalah Saudara Muhammad Putra Farid Iskandar. Memperoleh distinction dalam International Competition Assessment for School dalam subjek Matematik dan Sains peringkat antarabangsa 2010, memperoleh tingkat gangsa dalam kuis fisik kebangsaan 2010, memperoleh merit dalam kuis kimia kebangsaan 2010, pemain pasukan rugby sekolah, dan beliau juga merupakan guru muda pada subjek kimia, biologi, fizik, matematik tambahan, matematik moden dan bahasa Inggeris. Beliau juga merupakan Johan drama bahasa Inggeris peringkat daerah. Penerima anugerah ini ialah Saudara Muhammad Fahmi Hanafi bin Ashar. Majlis mendatangkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Safrul Bin Matli atas kesudian menyampaikan CD dan anugerah sebentar lagi. Sebagai tanda penghargaan pihak sekolah, majlis yang kehormatnya mempersilakan Yang Berusaha Lauri Sabudin bin Alisani untuk menyampaikan cendera kepada Yang Berhormat Datuk Safrul Bin Matli dengan segala hormatnya dipersilakan. Hadirin yang dimuliakan, kita
kita teruskan acara majlis pada hari ini. Dengan sukacitanya dijemput Yang Besar Tuan Haji Sabudin bin Haji Sami, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir, untuk membacakan Fatihah penyerahan kembali pada graduan sastra sesi 2009-2010 kepada Yang Berbahagia Encik Ahmad Sabudin bin Abdullah yang dibentuk KMD Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir mewakili Ibu Bapa. Dipersilakan. Menyerah semula anak dagang Tuan. Sesungguhnya kami amat berbangga kerana dapat mencurahkan ilmu dan memberi pendidikan berguna sepanjang 2 tahun mereka berada di sekolah ini. Semoga ilmu yang mereka perolehi akan dijadikan bekalan dan pedoman jadi kesan yang cemerlang, gemilang dan terbilang sepanjang masa. Sekian. Mewakili ibu bapa dan penjaga kepada para pelajar tingkatan 5 sesi 2010 menerima semula anak-anak jagaan kami setelah 2 tahun dididik dan dibimbing oleh guru-guru Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan atas segala pengorbanan guru-guru yang tidak pernah kenal erti penat lelah dan jemu dalam usaha mendidik anak-anak kami. Semoga usaha berterusan ini bakal menghasilkan legasi kejayaan yang berterusan untuk sastra. Semoga jasa dan pengorbanan guru-guru sastra hanya Allah jua yang membalasnya. Ya, terima kasih. Penyerahan kembali para graduan sastra kepada ibu bapa dan penjaga ikatan ini menandakan bahawa majlis graduasi tahun ini melaburkan tirai